Wah, kurang lebih balik je lapau tu. Dah, Mar, you ni berbalik je lapau. Aku di janjang ni duduk lah. Laki tu modern. Tinggi hari lalu lah tak berfikirnya juga. Aku lah akan ditambah. Aku lah akan ditanak. Cik cukup di rumah tu. Angkang-angkang lelok tengah hari. Lagak-lagak dan kayu. Hidup menyerapih. Dah. Oh dah. Duduk dah lah. Dah nak ke lapau lah. Ngahanin orang lebih balik dari lapau ni nah. Ku nak adu lah pengirin. Tinggal lapau tu. Angka dimasak lah. Angka dibalik lah. Dah. Duduk lah dah lah tengah hari. Hari tinggi hari ngahak. Tu mau dia laki. Oh dari sekali mangga, dari sekali manggo. Itulah tinggi hari ndak tentu nang ka di dapur nang ka barasuk nang ka makan di bini ndak tentu. Urang ni juga lah. Lah sifat sintu ang lapih orang ada suak kida orang menjinjian je lepas. Aku duduk di pintu le. Dah, dia nak kalapau lah ngada. Urang lah. Memakak sama. Memakak baca udah letang hari ya. Ada itu di telambek sama ada ngapai sawah ada rumah. Ke sawah pada tang hari madu orang ke sawah dah kini go lega. Boleh aku dak dua. Sampai dah sen nak meyakin orang ke dapon pada urang dah. Bila nak ikut ada sampai be patah tang. Nak adu lah pulang orang lah keluar aja. Nak ada orang pulang kadang baik luar. Cari lah sembang ni nah. Cari sampah tu pitai. Dah ada utang saya lapau lu dah. Tak nak ke sawah orang ah. Cemberari kah? Alah dah. Payah dah macam kancang jagu. Tak lu nak ke sawah. Lang. Nak lu. Kadang baji kan celik orang ayang. Baji bala kah? Jalah dia lah janji ke sawah dah nak. Lah sigit dah papah dan jago kini dah. Cik soal nak lambuk dah dia. Kadang entah salah dah. Entah nyu baji dia bini gaya dah. Entah dia dan baji celik orang nak gedung nak kodak keraju kecil lah nak pergi dengan keraju. Tak du dah baji selian dah. Di mana baji ni kang? An jago jamara kini hari jamara dah lu kah? Jangan sok dua lah. Dia madu udang ke sawah bulan puasa tu dari jam 7 sampai tengah hari. Kau nak lembuk sawah dah. Balik sawah dah lembuk dah. Besok sambung amal nah. Yo ana mada. Indak tu pakai lembuk mau pakai lembuk kah? Tu calik tu tong udang hina tu. Jamara ada yang sampai ke sawah. Pagi be sawah tu jago lalu pagi. Dengan sahur tahun tu kantik dia nang. Alah. Tu baca dulu tu. Pulang lainnya barang lain posu majang ada. Anda cakap miniang tu. Indak. Tahu dah nampak subuh yang tipu nanti mah. Biarlah pelan leh. Pelan-pelan penel lah caklah. Nih, utang sambal lu deh nih. Lain sesanjo kini nya nih. Oh laki dia tadi lain nyebur orang kerja ke sawah. Beko sanjo dia nantah bayi mari lihat. Deh nih. Aduh lah nak ke tu kining. Alun jam barari lah selesai saya ngeraju. Cahayu dia cek hilang tu. Melambuk lah sampai patang besuanya. Bajing dah ngeden. Bajing serakit keden. Madu orang melambuk apa. Pulang sudah dari sawah. Capek pulang lai. Ikut salahnya.
Ah, Orang mungkin bajik sih nggak ada yang nggak nah. Lepas dek janji nak ke sawah. Amin nak dunya lambuk padi teding. Akhirnya tahu alah sudah lah dosan dolan sawah. Alah sudah sekarek sawahnya. Nembaleh jadi orang gitu so. ndak orang dah salah, dah salah lah tinggi hari udah kepake sawah tu ya lah sudah kok pada itu orang. Kamu jago dan dong. Terlalu mengerti lah orang mesti nah. Orang bulan puasa gua subuh masuk dah, ndak tengah hari masuk dah. Jadi puasa dulu bangkurin siang. Ndak nak berkureh dah nama dah. Tu beda bulan puasa yo hari alang. Hari alang yo orang tengah hari masuk. Kalau hari bulan puasa gua pagi masuk tu tunggu pada orang sudah sawah orang lain. Patang dan cakap yuk kubang orang tengah hari ya. Nyagiri miteh. Tu kubang gua sawah beda. Ay bebuah itu leh. Tak sakit mudung. Ndak gitu deso dia lamih lah masuk. Ganti susana sekali banyak. Kata suasana balik cik daga. Ndak makan wak kini tau. Ndak buku luar wak. Buku luar. Iyo nanti susana lamih lah dia. Sabana dah ngicik ke dah. Iyo sana. Yuk, mana? Iyo. Dek tu dah. Nanti dia sekolah deh. Dia rumah tolong. Nanti dia sekolah sentar. Balik tu mah. Sana nampak dah mah. Lah, mana dah? Kayu lah jadi awak buku luar kau. Lah, ibu kau sana nah. Indak saumumu awak balak bini lu nado dah bawa dah sama bulan puasa ke buku luar. Kini dek kebetulan dah ngecek bawa buku di luar. Dia banyak dah dapat gaji sawah dah. Pilih ngecek siapa nak mih ada. Atau di mana dapat teh kau dah bola dah buku luar. Ganti-ganti suasana aku lu teruk salah den. Jadi awak ganti-ganti suasana lah meh den di tua. Deh yo teragak lah nak buku di luar ada acara so buku di luar tu. Yeah. Tapi orang buku di luar awak buku lundul lah kan. Atau dia nak mencuba lah. Tu kau dicuba lah di buku di luar dong. Berang buku luar lah. Dah tu dah makan meh rumah sentar lu udah. Kameh. Iya dah makan meh nanti sudah sekolah udah makan meh talu. Ayolah den kameh lah. Deh. Dah lah, dah. Baik kamu. Yuk, aku di luar dah. Aku dah lagi gagak lah siap-siap buat lah dah. Baik dah. Iya mas sambal nasi gah. Sambal nasi bala, tapi aku di luar tu sambal tadi nanti udang kelapa dia datang kelapa ulit nah. Buku di rumah ke cik den tu kau den buah apa gua. Hah? Buku di luar ikut. Nak di buku di luar orang lain tu cik dah. Buku rumah ke cik den nak dulu ngecek muka restoran dah. Hai, aku tahu dan tadi nak tukar lah baju dan dah. Aku panik lah dia menggadai, menggaya, mengagai. Buku luar ikut aku nuan tukar lah baju dan kah. Si mak dah ngecek lo, buku luar tu buku luar ganti ke sana. Udah tu nak bau tak mengicik. Kadang jalan-jalan ya banyak. Alai. Kalau buku luar aku kah ha. Dah buku luar ikut dah. Ni sambal lah yang tak kelapa kini yang kena kulit dah kah. Matan tu dah. Matan tu dia. Akhirnya ni tu dah tu buku dah lantak si cerek aku dah. Empai kai. Salah dah tu. Dan ajak aku keluar. Salah lah. Tentu ada kerayu dah. Kalau aku keluar aku kah ha. Andeh. Caklah kepala dia nak berisik. Caklah dia bodoh. Tu bah. Salah dah. Ha? Ni dia salah dah. Nak ulang. So. Nak lu. Nak lu. Kalau nak ajak aku keluar dua. Salah lah dan dah. Salah dan nang. Tak gitu dah. Kau salah dan hari kerayu lelah. Puan. Nyak lu.
Salah lah dan dah kena ajak aku duanya dong. You salah. Ndak ameh dong. You kok kata kok salah dan Ari kan karayu. Yo, kami dari tim Bini Gaek mau maaf lahir dan batin.